dalam diri kita ni ada magnet. Dan seperti yang diperkatakan dalam buku ini, magnet diri cipta pengaruh luar biasa dan berjaya. Jadi untuk memperkatakan dengan lebih lanjut mengenai magnet ini, alhamdulillah kita bersama dengan Cik Amin Idris. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, alhamdulillah. Baiklah. Seperti yang saya katakan tadi, magnet, besi berani. Rupa-rupanya dalam diri kita ada magnet. Macam mana tu, Cik Amin? Cik Ramli, bila bercakap soal magnet diri, apa yang saya cuba persembahkan pada para pembaca ialah manusia ini boleh menjadi individu berpengaruh. Sebab dalam prinsip magnet, magnet menarik logam lain tanpa memaksa-maksa untuk melekat padanya. Betul. Begitu juga dalam menjadi individu berpengaruh, bagaimana kita nak suruh orang terpengaruh dengan kita tanpa mereka terpaksa mengikut kita. Daripada prinsip inilah saya persembahkan buku Magnet Diri, Cipta Pengaruh Luar Biasa dan Berjaya. Prinsip pengaruh ini banyak bergantung, biasanya kalau dari segi mitos, kita beranggapan bahawa untuk berpengaruh kita mesti ada jawatan. Betul. Jadi mengikut kajian Profesor Robert Gallup, seorang pakar psikologi, mengatakan sumber pengaruh ada 3. Pertama sekali ialah jawatan. Tetapi jawatan hanyalah 15%. Yang kedua ialah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang portfolio sesuatu kerja ataupun sesuatu kepemimpinan dalam sesuatu bidang. Ianya mempengaruhi, memberikan pengaruh, tetapi tak banyak juga, iaitu 35%. Yang paling banyak ialah 50%, iaitu personality. Buku Magnet Diri membantu para pembaca bagaimana nak membina personality yang berpengaruh. Jadi kalau Cik Ramli tengok, saya mempersembahkan buku ini dalam bentuk modul gambar rajah visual seperti mana yang penonton boleh saksikan. Itu yang carta ni. Ya. Carta ini adalah satu visual bagi memudahkan pembaca memahami kandungan magnet diri secara modulasi. Ya. Dengan pendekatan sebegini, dia akan jadi lebih interaktif. Sebab dalam buku Magnet Diri, dia bukan sekadar memberikan fakta, sekadar memberikan maklumat, tetapi dia menjelaskan secara interaktif, di mana pembaca boleh membaca kandungan buku tersebut, pada masa sama boleh menghayati secara live kandungan tersebut melalui borang-borang aktiviti yang saya sediakan dalam buku Magnet Diri. Jadi apabila kita melihat kepada analogi ni, analogi ni ada 3 cabarannya. Dalam 3 cabaran tu saya merasakan cabaran pertama cukup menggugat, cukup kita memerlukan sebenarnya kesedaran dan kesabaran yang tinggi, iaitu cengkaman ego. Apakah ia merujuk kepada sifat riak, takabur atau angkuh? Ego ini termasuk semua, satu package. Riak, takabur, angkuh. Dia satu package menjadi ego. Betul. Ego artinya kita terlalu self-centered. Kita terlalu melihat pada diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Perasaan orang lain, apa yang orang lain fikir. Disebabkan kita terlalu ego, akhirnya bila kita terlalu fokus pada diri kita, kita mengenepikan orang lain. Orang lain akan sakit hati pada kita. Bila orang lain sakit hati pada kita, bagaimana kita nak mencipta pengaruh? Ini yang dipanggil tikam belakang. Tikam belakang. Jadi dengan kita terperangkap dengan cengkaman ego ini, percayalah kita takkan boleh jadi individu berpengaruh. Justru dalam buku Magnet ini saya mengemukakan satu solusi untuk membuang sikap ego ini. Perlunya kita menjadi seorang yang mempunyai sifat team player. Ada semangat kerja berpasukan yang mana kita mau bersinergi dengan orang lain. Dalam permainan bola sebagai contoh, semalam England lawan Mesir. England menang 3-1. 3-1 kan. Kalaulah pemain bola bersifat ego, dia je nak bola, dia tak nak passing kat orang lain. Asyik dia je nak shoot, walaupun dia tu pemain defender je, pemain pertahanan. Asyik dia nak score. Macam mana pasukan nak menang? Jadi kalau masing-masing mempunyai sifat dan semangat kerja berpasukan, maknanya kita lebih fokus kepada matlamat pasukan berbanding mementingkan diri sendiri, insya-Allah sifat ego akan terhakis sedikit demi sedikit. Itu dia. Sebab dalam diri manusia ini, cabaran yang datang dari luar adalah sesuatu yang boleh dapat kita tampan. Ya, benar. Tapi cabaran dalaman itu dalaman. Baiklah, dalam buku ini mengatakan bahawa baby mempunyai pengaruh yang besar. Macam mana itu? Kenapa saya guna analogi bayi? Sebab
ia menandakan sebab bayi ini dilalui oleh semua orang. Saya, Encik Ramli, penerbit sendiri pernah melalui zaman menjadi seorang bayi. Betul. Dan bayi ini saya bagi tahu sudah ada daya pengaruh di mana dia boleh menyebabkan orang yang terpengaruh dengan apa yang dia buat. Kelang kabut orang contohnya, kalau bayi itu menangis. Asyik menangis dia. Betul. Kita kelang kabut. Pening kepala. Kena pula anak ramai, semua menangis. Ya Allah. Kan? Macam mana sekalipun kita akan kelang kabut. Dah kita terpengaruh. Betul. Yang kedua, kalau bayi itu senyum ketawa, kita comelnya kan. Terpengaruh dengan senyuman dan ketawa yang seorang bayi. Dan kalau bayi duduk diam, tak ketawa, tak gelak, kita pun risau. Kenapa kita, ni? Ya, emosi kita pun terjejas kerana tindakan bayi tersebut. Padahal dia tak tahu apa pun. Menunjukkan bahawa semua di kalangan kita manusia ini sudah ada potensi untuk menjadi individu berpengaruh. Soalnya, adakah kita nak menyuburkan benih itu ataupun tidak? Itu dia. Apakah untuk mencipta pengaruh ni perlu ada persekitarannya tu? Ya. Dalam buku saya, model saya tunjuk tadi, pertama sekali adalah analogy, yang kedua adalah energy, dan yang ketiga adalah sinergi. Analogy adalah kita memahami prinsip dan falsafah magnet diri. Prinsip ni adalah 3. Pertama sekali, kita mesti percaya dan yakin bahawa semua orang adalah kawan, tiada lawan walaupun lawan sekalipun. Kita mesti beranggapan begitu. Pertama, semua orang adalah kawan, tiada kawan walaupun tiada lawan walaupun lawan sekalipun. Kalau kita ambil konsep Islam, ini adalah bersangka baik. Bersangka baik, ya. Husnuzon. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua ialah semua orang suka diiktiraf, dihargai dan diterima. Betul. Justru itulah yang kita kena buat pada orang lain. Betul. Dan yang ketiga, manusia ini dicipta dengan keunikan-keunikan tersendiri. Jadi tugas kita ialah memfokus pada keunikan tersebut. Sebab keunikan itulah menjadi kelebihan pada orang dan orang sangat suka kalau kelebihan itu diberi perhatian. Berbanding kalau kelemahan diberi fokus. Kita selalu ditekankan untuk menjadi juara. Dalam buku ini juga mengatakan perlu menjadi juara. Tapi macam mana untuk berfikir menjadi juara itu? Ada 4 langkah yang saya cuba kongsi dengan para pembaca. Pertama sekali, kita mesti kenal pasti apakah nilai kita. Betul. Apakah sifat positif yang ada pada kita. What are our values? Kenal pasti apa dia. Barangkali kita ini seorang yang pemurah. Barangkali kita seorang yang hebat berpidato. Barangkali kita seorang yang berjimat cermat. Nilai-nilai positif yang ada pada kita, kenal pasti. Bila kita dah tahu senarai nilai kita, yang kedua ialah cuba sedaya upaya menerima nilai tersebut. Sebab manusia dicipta dengan kepelbagaian. Ya, barangkali Tuan Ramli ada kehebatan tertentu dan kehebatan itu tak ada pada saya. Betul. Dan kehebatan saya mungkin tidak ada pada Tuan Ramli. Jadi saya terima kehebatan tersebut sebagai pelengkap kepada hidup kita. Dan yang ketiga, bila kita dah terima, tingkatkan potensi tersebut. Kalau kita dah tahu kita ni seorang yang boleh bercakap di khalayak ramai, tingkatkan kelebihan itu, ya, pertajamkan, asah agar menjadi betul-betul hebat supaya dia boleh menjadikan kita lebih menonjol daripada orang lain, lebih berpengaruh. Dan akhir sekali ialah percaya. Sebab kepercayaan inilah yang akan menentukan kita ke mana-mana sahaja. Dan sebenarnya panjang nak bincang. Baiklah, terima kasih atas kesudian memenuhi jemputan resensi pada pagi ini. Semoga saya menunggu buku kedua. Bila buku kedua? Sedang menulis sekarang, insya-Allah pesta buku tahun depan. Insya-Allah. Buku ini insya-Allah akan dijual di Gerai PTS, sempena pesta bukuan termasuk Kuala Lumpur, dan para pembaca yang bermula 19 hari bulan Mac. Insya-Allah 19 Mac akan ada di sana. Jadi jangan lepaskan peluang sebab buku ini adalah lain pada yang lain. Betul. Pembaca akan banyak interaktif dalam buku tersebut secara live. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Baiklah. Bacalah buku ini untuk mengikuti, untuk mencungkil, membongkar segala kehebatan diri kita.